Baru-baru ini viral sebuah video memaparkan tindakan penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah melakukan kekasaran melampau terhadap seorang peniaga jalanan yang hanya menjual belon. Daripada video tersebut, kini ramai netizen membuat video merupakan kritikan untuk mengkritik tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah SOP di BKL boleh diperlakukan begini? Mereka ni orang yang buat ni sama ada lesen, tak ada lesen, betul. Itu salah kalau tak ada lesen, tak ada permit. Tapi kita ni sebagai orang manusia ada belah ihsan. Ni kan nak musim raya, biarlah dia nak menjaga sekalipun. Dan saya nak tanya juga, diperlakukan seperti binatang. Dia ni pun ada anak, dia ni pun ada isteri, ada juga saudara mara. Kalau tengok saudara mara dia, anak-anak dia tengok macam ni, apakah hati dan perasaan mereka? Dah tentu mereka sedih. Berat sangat ke kesalahan dia ni? Berat sangat ke sampai nak ditolak ke bawah ni? Sampai diguling, sampai nak ramai-ramai nak tangkap dia seorang ni? Dan saya nak minta juga kepada orang yang kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan kepada saya di mana Abang Belon ni. Saya akan minta pemuda saya cari dan kita akan minta lawyer pemuda UMNO untuk tuntut keadilan untuk dia. Dia adalah manusia, bukan binatang yang boleh diperlakukan sebegini rupa. Dan tolonglah ada belah ihsan. Dia nak raya, biarlah dia nak menjaga belon. Berapa sangat yang dia dapat nak menjaga belon ni? 2-3 jam, tak berapa sangat lah. Yang kamu nak buat dia macam binatang tu kenapa? Tempat lain, orang yang duduk atas kaki lima, yang menjaga bertahun-tahun, tak ada pun kamu nak pergi roboh, tak ada pun kamu nak pergi tangkap. Abang yang jual belon ni, itu kamu nak berani tunjuk kuasa kamu. Tak, orang yang datang nak menjaga, cari rezeki, tak berapa banyak ni lah. Kamu nak tunjuk kamu hero, tak apa. Kamu nak tunjuk kamu hero, tak apa. Kita akan cari abang ni, kita akan lawan kamu di mahkamah. Tengoklah nanti. Tak apa. Saya akan bawakan pemuda UMNO Malaysia akan lawan kamu. Kita akan tuntut keadilan untuk Abang Belon ni. Minta tolong. Siapa kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan kepada saya. Terima kasih. Kepada DBKL, di manakah rahmah dan kasih sayang anda kepada sesama Muslim di bulan Ramadan orang nak menjaga cari duit tambahan? Saya tengok video peniaga belon yang dikenakan kekerasan oleh pihak penguatkuasa DBKL. Di manakah rahmah anda, wahai penguatkuasa DBKL? Bulan Ramadan kot nak cek duit lebih kot, peniaga belon je kot. Memanglah saya tak tahu video penuh, situasi penuh keadaan tu, tetapi secara umum saya lihat peniaga belon je. Buat video! Kita tak kerja sama! Aku ada lesen! Aku ada lesen! Aku tak kerja sama! Aku ada lesen! Aku dah cakap, aku punya, aku dah minta kerja sama tadi. Bagi dia aku masukkan korang ramai. Aku berkurang daripada aku tutup semua pabrik. Pada dia tak ada. Zalim betul di BKL ni. Tindas peniaga-peniaga kecil ni agak-agak lah. Bagilah peluang bulan puasa ni. Dia nak meniaga, apa salahnya? Bila kita tengok video dia sekali imbas, memang kita rasa macam tu. Tapi bila kita baca kenyataan di BKL, kita fikir dulu sebelum kita nak cakap sesuatu, baru kita akan faham situasi dia macam mana. Makcik ni dia kata dia ada lesen yang sah. Cuba tengok. Dia punya kemah tak sama dengan kemah yang ada lesen. Kemah yang ada lesen ni dia punya kanopi dia warna kuning, tapi kanopi makcik ni warna merah. Jadi tentu-tentulah dia ni tak ada lesen. Takkan di BKL ni nak sita senang-senang. Lagi satu pula, di BKL ni dia bukan sita terus. Dia bagi notis dulu. Kalau yang jenis ketegak ni memang kena sita lah, tak cerita banyak. Jadi zalim celah mana di BKL ni? Kalau dia dah bagi notis dahulu, kita nak salahkan siapa? Nak salahkan di BKL? Sampai korang gigit tangan di BKL tu, sampai berar tangan kawan tu. Kau boleh salahkan dia, kau kata dia zalim. Salahkan diri sendiri. Di BKL ni dia jalankan tugas. Nak salahkan Dr. Zaliha, dia ikut SOP dia. Lagipun kita tengok macam mana dia jadi menteri wilayah. Dia tolong peniaga-peniaga ni. Dia tolong peniaga-peniaga ni supaya tak ditindas oleh geng-geng kartel yang kenakan sewa yang tak masuk akal. Salahkan diri sendiri sebab apa? Sebab ada peluang boleh apply lesen tapi tak nak apply. Ini masalahnya, nak buat kepala sendiri.
Lepas tu bila dah tahu tak ada lesen, pergi berniaga di tempat yang kawasan DBKL jaga. Memang kena lah. Kalau kau tak nak kena sita, kau carilah kawasan yang DBKL tak jaga. Walaupun benda tu salah, selagi orang tak report, kau selamat lah. Aku baca lah juga komen, dia kata apa? Bagilah peluang dekat makcik ni nak berniaga bulan puasa ni, apa masalahnya? Tak adil lah macam tu. Peniaga-peniaga lain sewa tapak, bayar duit bukannya mahal pun, 300 ya sebulan. 200 tu deposit. Kalau kita jaga kebersihan, 200 tu kita dapat balik. Takkan makcik tu tak boleh nak apply kot. Ini masalahnya. Tak adil lah. Orang lain bayar sewa tapak apa semua, engkau pergi menyelit dengan tak bayar apa semua. Adil ke macam tu? Tak adil lah.